Assalamualaikum. Cik Ani rasa hari ni Cik Ani nak makan lepat labu. Sambil-sambil Cik Ani buat tu, Cik Ani nak kongsilah resepi buat lepat labu. Labu kuning, tahu lebih labu kuning. Ni dia, bahan dia ni. Ni. Labu kuning. Sebanyak 400 gram. Tak sampai setengah kilo. Kita kukus bagi lembut macam ni. Sampai bolehlah kita tenyih macam ni dengan sudu garpu ni. Lepas tu kita ada gula. Gula ni tak banyak, setengah cawan sahaja sebab labu kuning ni dia dah rasa manis. Okey, santan 1 cawan, tepung ubi 2 sudu besar dan tepung gandum 2 cawan. Okey. Okey, ni sebagai inti dia, kelapa putih. Kelapa putih ni nanti kita campurkan dengan garam. Mula-mula sekali kita lenyek-lenyek ni ubi. Labu kita lenyek bagi halus. Kita kukus sahaja, kalau rebus nanti dia hancur. Nampak ni. Sekejap je. Dah halus macam tu, kita masukkan gula tadi. Ni gula setengah cawan. Okay, kita masukkan tepung gandum sedikit demi sedikit. Santan 1 cawan ni kita masukkan juga secara berselang-seli. Ini tepung ubi. Masukkan sekali. Masukkan secubit garam. Dekat badan dia ni. Kat labu kita ni, adunan labu. Okey, dah siap. Santan kita jangan tuang semua ya, tinggalkan banyak ini. Kalau semua boleh juga, tapi adunan kita jadi lembik. Ini saya kurangkan santan. Maknanya santan kita tak sampai 1 cawan. Kita hanya gunakan 3/4 sahaja. Okey? Santan 3/4 cawan. Okey, kita masukkan garam dekat kelapa ni. Kita gaul-gaulkan, jangan banyak ya. Gaul-gaulkan bagi sebati. Okay, sekarang kita siapkan daun. Kita layur dulu ya. Kalau tak layur nanti dia mudah pecah. Okey, kelapa ni kita letak tengah-tengah. Dan kita balutkan dia. Macam ni. Macam ni ya. Okey, dah siap dah lepat labu kita ni. Sekarang kita nak kukus. Kita kukus selama 30 minit. Okey, lepat labu kita dah pun masak macam ni. Jom kita hidangkan. Okey, jom kita tengok kuih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia. Kuning elok. Tu dia lepak labu kita. Okay, jom kita makan kuih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat mencuba.